Harga bahan api yang melonjak kini mencetuskan tekanan besar dalam industri penerbangan global. Pengasas Endau Analytics, Syukur Yusof, menjangkakan struktur baharu bakal terbentuk melalui proses penggabungan syarikat, terutama melibatkan pengendali kecil yang lemah. Sejak perang meletus pada 28 Februari, lebih 52,000 penerbangan dibatalkan, manakala harga minyak mentah melebihi $118 Amerika setun. Model perniagaan penerbangan kos rendah, LCC, paling terjejas kerana bergantung kepada margin tipis dan jumlah penumpang tinggi. Di Malaysia, Batik Air telah mengurangkan kapasiti penerbangan sehingga 35% serta menawarkan cuti tanpa gaji kepada kaki tangan. Penganalisis bebas dan perunding dari Singapura, Brandon Sobey, menekankan bahawa dasar lindung nilai bahan api menjadi faktor pembeza utama. Malaysia Aviation Group dilihat lebih bersedia dengan strategi lindung nilai berbanding Batik Air dan AirAsia yang masih terdedah. Industri penerbangan kini berdepan cabaran survival dengan penggabungan dijangka menjadi jalan keluar.